Hai geng, hari ni aku nak review Woody Toy Story Collection. Woody yang korang nampak ni sebenarnya sama je macam Buzz Lightyear yang aku review sebelum ni. Tapi Buzz Lightyear colour kuning kat tepi ni, tapi yang aku dapat Woody ni colour putih. Ni tiruan ke apa? Tak. Ni sebenarnya adalah first release yang Thinway keluarkan pada tahun 2009. Sebab itulah colour dia colour putih. Yang betul-betul first release je dia colour putih. Dan diikuti dengan cloud logo. Selepas tu barulah colour dia colour kuning, dia punya logo. Macam kau dapat tengok dekat Buzz Lightyear yang aku review sebelum ni lah. Yang Woody ni ada je yang signature collection yang colour kuning, tapi aku tak jumpa. Aku jumpa yang betul-betul yang paling rare ni pula. Memang nasib memang dapat. Kalau kau tengok kat depan kotak ni, dia ada tulis film replika actual movie size. Maksudnya Woody ni betul-betul sama saiz dia macam kat dalam movie yang kau tengok tu. Saiz dia memang sama macam Andy main tu. Dan dia ada tulis Toy Sheriff and Interactive Woody Mode. Maksudnya dia boleh berinteraktif dengan kita. Dia boleh bercakap dengan kita. Kalau kita bercakap dengan dia, dia pun boleh cakap dengan kita. Dan kat tepi dia ada tulis 50 saying. Maksudnya dia ada 50 patah perkataan yang dia boleh bercakap dengan kita. Bapak banyak gila weh. Lepas tu kat bahagian belakang pula dia ada tulis sama macam Buzz Lightyear juga, dia dapat Certificate of Authenticity. Itu yang rare tu. Dah lah, jomlah kita buka tanpa membuang masa. Tan tan tadang. Dia dah keluar. Masuk balik. So macam ni lah bentuk certificate dia. Kalau korang nak baca, korang pandai-pandai lah pause. Aku malas nak baca. Kat certificate ni dia ada tulis Certificate of Authenticity. Lepas tu kat bawah ni ada sign dia punya pengarah John Lasseter, director pengarah cerita Toy Story lah. Lepas tu kat tepi ni ada gambar Woody. Dan kat bahagian belakang macam ni je. Memang betul-betul handsome Woody ni. Siap betul. Patutlah dia declare replika sebab betul-betul sama macam dalam movie. Apa yang kau tengok dalam movie tu kan, itulah apa yang aku dapat. Topi dia bapak premium gila weh. Keluarlah kau dari kotak durjana. Stres gila nak keluarkan Woody ni. Akhirnya tan tan tadang. Nyusahkan je kan. Akhirnya sudah terkeluar dari kotak durjana. Inilah dia rupa Woody. Kalau tak ada stand macam mana nak berdiri? Memang lembik macam ni. So dia lari dalam cerita tu kan, macam ni. Memang lembik kan. Jadi jom kita pasang dia punya stand dahulu. Barulah ngah macam ni. Betul ke dia boleh bercakap dengan kita, dia boleh respon apa yang kita cakap? Jom kita try on. Button dia pun tersorok juga. Macam ada bunyi pelik. Bunyi jantung ke? Howdy, partner. My name's Sheriff Woody, but you can just call. Sudah, jangan cakap rosak pula. Weh, owner sebelum ni dalam tak on ke? Howdy, partner. My name's Sheriff Woody, but you can just call me Woody. Baru betul. Hai Woody. Haha, boy, am I glad to see you. Lagi. There's nothing like riding through town with my favorite deputy, and that's you, partner. Jadi kita dah kat stand. Yeehaw! Ride him, cowboy! Okay, sabar. Aku dah excited ni. Lagi. Sheriff is a big responsibility, but hey, someone's gotta do it. Lagi Woody. A sheriff always wears his badge with pride. So tak payah nak tekan apa-apa, dia boleh cakap. Hey Woody. When there's trouble on the prairie, I'm your sheriff. Taulah. Lagi. If there's one thing I've learned about being a sheriff, it's that you're only as good as your favorite deputy. Lagi. And since you're my favorite deputy, I must be the best sheriff around. Style gila. Kalau kita try jerit kan, tengok dia cakap apa. Woody! Oh, brother, would you keep it down? Oh, simmer down. No need to be so loud, partner.
Dia tahu kalau kita jerit kan, ataupun macam suara terlalu kuat kan, dia pun macam respon, dia macam marah kan, tak bagi. Yeehaw! Cik. Lagi. Betul ke sampai 50? Come on, let's have ourselves a rootin' tootin' good time. Lagi? Oh no, it looks like somebody's trying to rob the stage. We gotta stop him, partner. Come on. Cari dialog dia yang selalu sebut tu mana? Lagi. Hey, partner, you got a friend in me. Wih, lagu weh. Lagi? Come on, partner, it's time for a roundup. Lagi. Yeehaw! Memang terbaik gila weh. So kalau kat bahagian belakang ni ada tali ni kan, dia bukan hiasan tau, ada function. So dia akan pergi ke mood toy, dia tengah menyamar jadi mainan. Reach for the sky. Cik, betul-betul macam intro cerita yang movie yang pertama kan. This town ain't big enough for the two of us. Yeah, partner, we gotta get this wagon train a-moving. You're my favorite deputy. There's a snake in my boot. Kalau suara di mood toy tak banyak sangat. Kalau suara dia bercakap, hello Woody. First rule of being a sheriff, bring law to the Wild West. Lagi. Oh, wait, that tickles. Apa yang suka sangat kau ni? So, got any favorite cowboy songs? I'm kind of partial to Home on the Range and Old Susanna myself. Kalau kita diam kan, kita tak main dengan dia, kita tak bercakap dengan dia, dia akan try cari kita tau. Sebab kita diam tak main dengan dia kan. Nanti dia akan keluarkan sound ni. Hey, where'd everybody go? Everyone here? Hello? So, how you doing? Okay, time for this here llama to take a little nap. See ya. Jadi bila dah keluarkan sound tu, lama gila tunggu. Bila kita nak bercakap dengan dia, dia tak akan respon dah. Hello Woody. Pak dia memang dah tidur. Kalau korang perasan, detail dia memang cantik gila weh. Sekejap aku try buka topi. Yang membezakan, yang Woody line collection dengan Woody lain-lain kan. Tengok dia punya kepala. Siap ada line-line. Memang nice gila weh. Sebabkan itulah diorang declare ni replika. Betul-betul sama macam dalam movie. Memang detail dia memang super gila. Muka dia betul-betul sama. Tapi mulut dia je lah dengan kening dia. Sepatutnya kalau dia tengah menyamar jadi mainan, kening dia sama rata. Dan mulut dia tutup. Senyum tutup. Tapi nanti seram lah pula kan. Kalau budak-budak nak main, nak beli Woody mulut senyum tertutup kan, macam seram sangat kan. Macam ni nampak comel sikit. Kita tengok detail kat bahagian baju dia, dari atas sampai ke bawah, memang cantik gila. Bahagian button dia memang betul-betul center kat tengah. Kat tengah garis. Betul-betul sama macam dalam movie. Kat bahagian tali pinggang biasa je. Dengan bahagian kasut pun biasa-biasa je. Tak ada apa yang nak dikagumkan. Tapi bahagian seluar jeans dia memang cantik gila. Memang betul-betul macam seluar jeans colour biru. Biru dia macam pucat-pucat macam tu kan. Tu membuatkan nampak macam realistik. Jadi berapakah harga market yang aku dapat Woody Toy Story Collection pada tahun 2025 ataupun tahun 2026 kan? Harga yang aku dapat ni, aku bagi tahu market lah. Market ni kalau jumpa kan, mesti dalam 600 ke 700 ringgit kalau korang cari kat marketplace. Tapi aku dapat ni betul-betul dekat event, harga dia 400 je weh. Sebenarnya agak jackpot juga. Boleh tahan lah harga dia kan. Dengan condition dia perfect. Memang aku boleh cakap perfect. Dengan berkotak lagi pun cantik kotak dia. Dia punya fizikal pun masih cantik. Baju dia pun memang bersih gila macam baru. Dengan RM400 yang aku dapat ni memang puas hati gila. Woody, terima kasih kerana telah menemani zaman kanak-kanakku. Sekejap, aku lupa nak buat comparison dengan Buzz Lightyear. Inilah yang aku cakap. Yang aku masukkan accurate size, accurate movie. Size dia betul-betul sama macam dalam movie. Woody akan lagi tinggi daripada Buzz, Buzz akan lagi rendah daripada Woody. Okay, itu je lah review aku untuk kali ni. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa komen korang nak aku review apa lagi. Dan itu je lah video aku untuk kali ni. Bye! Betul tak Woody? Reach for the sky.